Irun, Ya, boleh tak jadikan sebelah saya koyak ini? koyak juga. Minta lah. Mana koyaknya? Tadi bunyi perak. Perak tu sana koyaknya. Tak koyak. Seluarnya tak koyak, dia kata koyak. Oh, barangkali angin perut keluar. Tutup. Ya, Cik Ros. Orangnya masih lekat lagi kat sini. Jangan marah, Cik Ros. Pengotor abang sudah ni lah. Baik. Apa nak korang? Aku nak tukar semua pun kau nak tengok kan? Hai Sudin, kau pun nak jadi ulat bulu juga? Ulat bulu? Rumah Pak Cik tak ada ulat bulu. Ulat gonggo banyak. Ya Allah, kemana ampun? Aku tak kemana-mana, aku ada di sini. Mampus. Tikus banyak rumah Pak Cik. Apalah tikus? Jangan marah.